Hari tu kan KA bawa semua pemenang dan trip pergi ke New Zealand. So kita surprisekan diorang. Kita flykan melalui Malaysia Airlines, and diorang dapat kapal terbang baru, new airplane, direct flight pergi ke New Zealand. And best sangat-sangat, semua benda baru kat dalam kapal terbang tu. Campur pula dengan cuaca New Zealand best, and game bercuti pula sekepala. Memanglah fun. Okay, so untuk test kapal terbang baru ni kita split kepada dua. KA test bahagian business class, Kemeng dan Daus akan test bahagian economy class. Diorang tak boleh semua duduk business, kena dua-dua pecah untuk kita record dua-dua side lah. Okay, so flight ke New Zealand ni direct flight, tak ada transit dah. Kita fly dalam kapal terbang A330 Neo. Yang ni kapal terbang baru tu, lawa cantik kat dalam, warna dia biru-biru purple and bau wangi sangat kat dalam. Okay, so ni seat yang KA duduk. Aku ni kursi dia panjang lah, 6 kaki, tapi masih muat leg room tu. And the entertainment pun dah upgrade TV 4 screen sekarang, dah tak ada remote. Memang dah boleh scroll macam tu. Dapat pula bed cantik, and the safety briefing pun video baru juga. So ni Kemeng dengan Daus dekat bahagian ekonomi, sama juga dapat screen best macam ni, and kerusi pun selesa, boleh nap kejap lah. So now bermulalah part yang paling aku suka, iaitu makan. Sebelum naik Malaysia Airlines ni, haruslah yang paling wajib korang makan dia punya sate. Ada option sate ayam, daging, mushroom, sangat sedap. Yang walaupun duduk kat atas langit, dia rasa macam sate baru bakar tau. Tapi ni baru sate. Next kita nak pergi kepada appetizer seterusnya pula. Yang ni aku tak sure nama dia, tapi dia macam apa orang kata salmon something, sebab aku lupa nama dia. Tapi ada juga cheesecake strawberry. Lepas tu ada dinner roll, pilih je roti apa korang nak. Tapi salmon ni sangatlah sedap. Kalau ada resipi tolonglah share. Okay, tapi tu belum cukup lagi. Kita ada main course pula. Aku minta nasi ayam. Cuma masa ni kapal terbang tengah turbulent, so bergegor sikit, dia goyang-goyang sikit. Okay, Daus dekat ekonomi pun ada option makanan dia orang boleh pilih. Tapi kali ni dia orang pilih nak makan rendang, nasi lemak rendang ayam. So ada dengan telur, ada dengan pastry, ada dengan air, semua sangat best lah. Internet pun ada kat dalam. So kalau korang nak WhatsApp, nak mesej mak-mak, ayah-ayah, adik-beradik, kawan-kawan kat rumah pun boleh sambil duduk atas langit lah. So seat ni KA flat kan, jadikan katil and muat. Aku ni tinggi pun muat kat dalam. Kita tutup pintu tu and boleh tidur dulu lah. So now bila kita bangun pagi lah, dah nak sampai New Zealand, so kita breakfast lah pula, sambung makan lagi. Yang ni ada breakfast yogurt parfait, ada buah, ada toast, ada juga nasi lemak. Aku ni memang bangun pagi cari nasi lemak dulu, lepas tu nak tertarik pula sambil kita minta cheese platter, menikmati view New Zealand kat luar. Memanglah sangat-sangat syok. Okay, so akhirnya kita pun mendarat di Auckland. Cuaca sejuk and tense kepada kru Malaysia Airlines yang semua baik hati melayan kerana aku yang suka makan ni. So lepas mendarat, kita pun mulakan perjalanan kita pergi explore North Island dan juga South Island of New Zealand. Macam-macam aktiviti kita buat, macam-macam tempat cantik kita orang visit. Tak sabar nak share dengan korang semua nanti. Okay, thank you guys for watching and stay tuned for the next episode.